atau natural grass pertama di Malaysia yang memperolehi pensijilan daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa atau FIFA melalui program kualiti FIFA Permukaan Padang Semula Jadi. Pensijilan ini diperolehi setelah pihak konsultan yang dilantik oleh FIFA iaitu Akusto Scan berpuas hati dengan keadaan padang Stadium Darul Makmur melalui ujian dan penilaian penuh yang mereka jalankan pada 23 dan 24 April baru-baru ini. Melalui penilaian tersebut yang dilakukan oleh Mr. Anthony Apparelli dan Mr. Gary Chatfield, padang Stadium Darul Makmur telah berjaya mendapat penarafan excellent iaitu dengan markah sebanyak 93%. Pengiktirafan FIFA terhadap padang ini juga menandakan kejayaan dalam aspek teknikal dan penyelenggaraan sekaligus membuka peluang kepada Stadium Darul Makmur untuk menjadi tuan rumah kepada perlawanan bola sepak bertaraf antarabangsa. Pensijilan FIFA yang diperolehi hari ini bukan sahaja merupakan pencapaian yang bersejarah, sebaliknya memberi keyakinan bahawa dengan perancangan yang rapi, pelaksanaan yang berkesan dan komitmen yang berterusan, kita mampu menzahirkan kemudahan sukan bertaraf antarabangsa